Malaikat maut melihat kita 70 kali sehari. Oh, ini sangat biasa kita dengar. Malaikat maut tengok kita 70 kali sehari. Riwayat ni palsu. Kerana ada seorang perawi nama dia Ibrahim ibn Hudbah, yang mana dia dinilai palsu oleh Imam Ahmad. Dikatakan sebagai pendusta oleh Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in kata dia pendusta. Ibn Hibban kata dia pendusta. Maka riwayat yang kata malaikat maut tengok kita 70 kali sehari itu tidak sahih dan palsu sama sekali. Masyhur dalam masyarakat. Kan? Sampai malaikat maut pun kata 70 kali, tak ada kerja lain kau nak buat. Payung emas. Ini sangat-sangat biasa digunakan oleh suami-suami yang gatal. Iaitu kalau isteri benarkan suami kahwin lagi, dapat payung emas. Dia sebenarnya isteri memang kena benarkan suami kahwin lagi. Kalau suami itu mampu, dia sebenarnya tak payah benarkan pun, sebab tak perlu kebenaran pun. Tapi nak cerita je, jangan bila kita nak kahwin satu lagi, kita pergi buat cerita palsu, payung emas. Kadang-kadang isteri yang bagi suami dia kahwin lagi, bukan dapat payung emas, dapat neraka boleh. Dah hari-hari maki suami, dah hari-hari baling pinggan dia kan, tak dapat payung emas. Umar dibebel oleh isterinya kan? Ini pun kisah yang tidak sahih, kisah palsu. Bahkan riwayat yang kata Umar bunuh anak perempuan dia pun kisah palsu. Umar yang tanam anak perempuan dia tu, kisah palsu. Kalau betul Umar tanam anak perempuan dia, kan? Kalau betul Umar tanam anak perempuan dia, tu anak perempuan yang Hafsah kahwin dengan Nabi, ada je lagi. Kan Hafsah anak perempuan Umar kan? Umar ni kira pak mentua Nabi lah. Ada je kahwin dengan Nabi. Tak ada pun dia bunuh. Jadi kisah itu sengaja direka oleh puak-puak Syiah untuk memburukkan peribadi Umar. Umar tak buat benda tu. Dan ganjaran siapa yang bergembira dengan kehadiran Ramadan. Ada hadis yang kata, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Sesiapa yang bergembira dengan kehadiran Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya ke atas api neraka. Biasa tak? Biasa bila kita masuk bulan Ramadan kat Malaysia, ada lah ustaz baca tadi. Saya pun nak dengar direct. Saya mula-mula dengar, saya tak tahu hadis tu palsu. Tapi bila saya dengar daripada mulut ustaz tu, saya kata macam bau palsu ada ni. Nanti saya bincang kriteria kan. Apa macam mana kita nak tahu bau-bau palsu kan? Saya kata bau palsu ada, saya balik saya semak palsu. Hadis ni palsu. Takkan gembira dengan kehadiran Ramadan dia masuk syurga? Tak masuk neraka. Dia gembira dengan kehadiran Ramadan. Dia puasa tak apa? Neraka juga tempat dia. Sebab ada orang yang gembira dengan kehadiran Ramadan, memang ada. Tapi dia gembira bukan sebab nak puasa. Dia gembira sebab bazar Ramadan. Orang Cina pun suka. Dia kata pasal apa tak setiap bulan Ramadan banyak bazar ada, banyak makanan ada. Ganjaran pemuda kahwin awal. Nabi kata, kononnya Nabi kata, idza tazawwaja ayyuma rajulin tazawwaja ayyuma syabin tazawwaja fi hadatsati umrihi hajja syaitan fayaqulu ya wailah ya wailah ya wailah asama minni dinu. Mana-mana pemuda yang kahwin awal, syaitan dia menjerit, cilakalah dia, cilakalah dia, cilakalah dia, kerana telah selamat daripada aku agama dia. Hadis ni pun biasa juga. Orang kempen nak kahwin awal, baca kan? Syaitan menjerit kalau kita kahwin awal. Kahwin awal ni kalau ada kemampuan lah. Tapi bab syaitan menjerit tu palsu. Tak betul. Ya? Hadis yang awal Ramadan awalnya rahmat. Boy, ini biasa. Hadis ini bukan palsu, hadis ini bukan. Kerana ia bercakap dengan riwayat yang sahih. Kerana dia datang daripada riwayat Ali bin Zaid bin Jul'an daripada jalan Sa'id bin Musayyib daripada Salman Al-Farisi.
Hadis yang panjang, Ibn Khuzaimah riwayat dalam sahih dan Ibn Khuzaimah mengisyaratkan bahawa sini hadis ni ada problem. Ibn Khuzaimah lepas masa dia riwayat hadis ni, dia sendiri isyaratkan hadis ni ada problem. Kenapa dia problem? Kenapa dia mungkar? Kerana riwayat ni bercanggah dengan hadis yang sahih. Sebab hadis sahih kata, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat asyayatin." Bila datang bulan Ramadan, maka ditutup pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga, dibuka pintu syaitan. Mana setiap malam daripada malam-malam Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Setiap malam daripada Ramadan adalah pengampunan, setiap malam daripada Ramadan adalah rahmat. Bukan dibahagi tiga, tak. Setiap malam pintu syurga dibuka, setiap malam pintu neraka ditutup. Bahagi tiga ni tak ada dalam riwayat yang sahih. Kerana Ali bin Zaid bin Jud'an ni dhaif. Perawi dia dhaif.